Ayah suruh lambat. Tak apa, I pun baru sampai. Jom masuk. Jap. Ayah ada bawa abang angkat dengan adik angkat I. Abang angkat dengan adik angkat? Ni, Icap. Ush. Rasa ni Anas. Apa siau? Ush. Sorry lah, dia orang memang macam ni. Jomlah. Semua. Kapan? Bawa adik angkat dengan abang angkat lain macam gadis-gadis ke? Nak makan apa ni? Adik nak apa? Pizza. Pizza sedap. Seafood pizza. Yang ni. Lain macam. Abang nak makan apa? Nak nasi goreng special lah. Nasi goreng special? KFC. Boleh. Sedap-sedap. Pasta sikit ke? I nak pasta. Pergi pasta? Jap bro. Kau belanja kan? Saya belanja lah bang. Kau kena belanja lah. Belanja dia je lah. Tak semua lah. Belanja semua? Aku dah jaga dia daripada form 1 lah. Dah lama aku jaga dia. Belanjalah semua you. Okey. Kau baru kenal berapa bulan? Baru 2 hari. 2 hari? Belanja lah. Okey. Jom makan. Sedap. Sedap ni makan. Ini. Tak nak suapkan ais ke tak? You makanlah sendiri. Tangan ada dah bro. Makan. Makan sendiri. Okey. Sayang. Apa? Ni ada duit sikit. Itu cakap tak cukup kan nak bayar sewa rumah kan? Ni ada duit lebih sikit ambil lah. See you. Selamat. Hari tu abang cakap nak belikan resep kereta kan? Motor. Dah lah, ambil je lah. Beli je lah bang. Ambil je. Bagi dia je lah. Okey? Boleh. Dia nak beli. Apa? Macam ni betul boyfriend. Okey, nanti I bagi duit lain lah. Okey. Terima kasih you. Sayang. Cuba tutup mata. I ada something nak surprise. Tutup mata. Okey. Tutup mata. Bukan adik. Akak je. Okey. Satu, dua. Buka. Surprise! Ni I belikan iPhone 25 Pro Max to the moon. I beli pakai Aeon Credit. Terima kasih you. I buat Aeon loan untuk you. Ori ni? Ori. Tapi kan adik baru masuk you. Ini hadiah untuk adik lah. Ya. Boleh ML? Boleh. I bagi dia je lah sebab dia baru masuk you. Tak ada phone. Okey, tak apalah. Okey kan? Nanti I pinjam Along lah. Beli yang lain. Okey. Thank you bro. Thank you.